Kan, untuk sahabat-sahabat yang dalam white banner ke, yang masih bersolat 7 takbir, kan, Imam Ahmad anda kata tak abak, kan, Imam Ahmad anda suruh cucuk vaksin, kan, pelik Imam Ahmad anda. Dan untuk orang Syiah pun sama juga, kan, bila anda tak mengenal Imam Muhammad Askari alaihissalam yang telah mengutuskan Imam Ahmad Al-Hasan Al-Yamani yang nama mereka adalah wasiat, dan Abdullah Syekh Abba As-Sadiq, kan, anda terkeliru. Oops. Okey, untuk umat yang nak menyambut Hari Raya Korban, Hari Raya Haji, kami agama Ahmadi, the Ahmadi Religion of Peace and Light, kan, kami beriman, kan, yang Imam Ahmad Al-Hasan Al-Yamani alaihissalam telah mewawarkan berita, telah bagi tahu dekat semua orang beriman, kan, bahawa Kaabah yang ada di Saudi sekarang adalah Kaabah palsu. So kami, kan, kami tak di situ memang kalau kita tengok dalam sejarah pun memang Bani Abbasiyah, kan, berapa ratus tahun selepas Nabi wafat, memang Hajaratul Aswad tu dicuri, Kaabah dibina kembali, dan kiblat yang sebenar, Kaabah yang sebenarnya ada di Petra. So akan timbul persoalan pula, kan, macam mana Telaga Zamzam bawah semua, kan, memang Telaga Zamzam semua palsu, kan. So dia, kalau tuan-tuan tengok balik, Telaga pergi Zamzam tu, bayangkan Arab Saudi yang boleh buat tangki, ada 12 tangki, kan, dia kisar semula ayat laut. Bayangkan kalau Telaga Zamzam saja yang memang tak berhenti mengalir lah, katakan menurut ustaz-ustaz dah goreng, kan, dia boleh support tak untuk 5 juta orang yang buat haji setiap tahun. Telaga. So sudah-sudahlah, kan, berhentilah bagi duit dekat Arab Saudi, yang Arab Saudi duk bagi dekat Amerika, kan, duk bagi kat Trump. Duit anda tu untuk support Trump tu, Dajjal tu, duit anda. Berhenti tertipu, kan. Tolong orang di Palestin tu lagi bagus. Tak makan anda pergi bagi 30,000 kat tabung haji, pergi bagi dekat Andalusia lah, apalah tu, buat apa, kan. So ini sempena Hari Raya Haji pada tahun ni 2025 tu, yang mana yang, kan, kami dah habaq lama lah benda ni. Kaabah ni memang palsu, kan. Ada kajian-kajian, kami bukan pasal kajian Dan Gibson ke, kajian mana-mana ke, kan, tapi kajian-kajian menunjukkan masjid-masjid lama banyakkan berkiblatkan Petra. So tempat-tempat yang ada di Mekah, Kaabah Saudi sekarang ni, kan, dia satu UNESCO tak iktiraf pun. Bayangkan 1511 Melaka pun ada dalam UNESCO punya sejarah, yang kita dengar cerita zaman Nabi, pusat sumber perdagangan, Abdul Rahman bin Auf peniaga, pedagang, takkan tak ada sumber jejak-jejak sikit pun pasal orang meniaga. Tak ada dalam sejarah. Kenapa? So anda fikirkan, kan, untuk sahabat-sahabat yang dalam white banner ke, yang masih bersolat 7 takbir, kan, Imam Ahmad anda kata tak abak, kan, Imam Ahmad anda suruh cucuk vaksin, kan, pelik Imam Ahmad anda. Dan untuk orang Syiah pun sama juga, kan, bila anda tak mengenal Imam Muhammad Askari alaihissalam yang telah mengutuskan Imam Ahmad Al-Hasan Al-Yamani yang nama mereka adalah wasiat, dan Abdullah Syekh Abba As-Sadiq, kan, anda terkeliru. Anda pun bersetongkol dengan Zionis, bersetongkol dengan Arab Saudi, support pergi buat haji dengan di Kaabah palsu. InsyaAllah. Terima kasih.